Alright guys, so kita akan sambung episod 2. Sebelum ni kita dah mulakan Minecraft episod pertama. And yeah, hari ni aku akan sambung lagi. Let's go. So apa kita baru je dapat 5 diamond and 24 iron macam tu. So kita nak masak semua iron. Kita masak dulu guys. Alang-alang kat luar ni kita masak pakai api lah. Sikit. Alright. Ni kita lupa ni. Pakai sur aja guys. Pakai sur aja koi. Mana kau pergi? Sini. 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 Bunuh dia. Bunuh dia. Nice. Kau senang tu. Jadi senang guys. Oh shit. Kau gua cuy. Alright. Kita tunggu iron kita siap dulu. Then kita tidur and yeah, we're gonna find new island bro. Sekejap, sini dia aku hilang guys. Kita nak cari tempat apa untuk buat rumah. Kat sini nampaknya bagi aku lah bagi aku tempat kat sini macam kurang enak dipandang begitu. Jadi aku rasa better kita pergi cari tempat lain. Ni banyak lagi masalah. Pula guys, Bazi pula pakai larva tadi. Alright, let's go. Jangan guys. Masak dulu ni. Sorry bro. Oh ya, itu aku mau ni. Okay, sekarang kita ambil beg kita dulu. Kita ambil beg kita dulu, kita pergi guys. Ayo kita pergi jauh guys. Kita pergi jauh. Pergi kemana-mana aja, tapi yang penting jumpa tempat lah untuk bermah. Yang penting tempat tu best guys. Ini dah kenapa guys, macam malam tadi tak malam guys. Oh, ada pumpkin guys. Ada pumpkin. Oh ya, ada pumpkin. Ini boleh buat seed. Buang apa ya? Semuanya berguna cari. Pedis ni sama gila. Ya Allah. Kira kita buang sepedis. Oh, ini kita beli juga ni. Ini aku mau juga ni. Oh, satu pula ulur. Apa ya? Habisin dulu. Habisin dulu guys. Wih, tak suka payung ni. Kau sini kereta pergi sana guys. Tapi sebelum itu tidur dulu. Bayung yang ada pokok putih tu tak selesa bagi aku guys. So aku tak nak bayung kat situ. Dah macam guys. Dah dalam ni. Ada kif lagi cuy. Alright, jom kita masuk kif lagi cuy. Let's go. Kau nak tak kotak sekali. Ni ya. Tu tinggi dek. Okay, nice. Besar juga kif guys.
Diamond tak? Tak diamond. Oh my god. Kecil lah. Biasa je. Tak boleh. Sana sikit lah. Waduh. Alright, kita jalan lagi. Nak kat sini. Kita jalan-jalan dulu. Cari tempat. Aduh. Aku tak tahu di HP guys. Situ ada. Okay guys. Kita jumpa rune portal coy. Rune portal kita ada unbreaking. Pula aja deh. Alright, berenang lagi. Ini sampai ini bukan apa? Ini pun aku tak suka kat biome ni. Sebab dia ada lama guys. Tu ada bukit mungkin menarik perhatian aku. Sebab dia boleh, apa orang kata, boleh jadi tempat yang menarik lah guys. Aku nak buat rumah. Mungkin dekat situ. Siapa tahu kan. Jom kita pergi. Ni berbukit sangat. Kita tak nak yang berbukit sangat guys. Wish, tinggi-tinggi bukitnya. Ini kenapa hari gelap dari tadi? Gila, aku jumpa biome tu guys. Yo, cari blossom biome. Biome cari blossom guys, let's go. Biome cari blossom boy. Whoosh. Let's go guys. Wow. Village lagi kan di situ. Okay, ini tempat menarik guys. Whoosh, tu cantik guys. Villager tu cantik guys. Okay. Aku rasa kita akan buat rumah kat sini. Nanti ada laluan sini. Wow, itu sangat bagus. Kita akan buat rumah kat tengah-tengah ni. Ada hay bale. Tak ada apa guys. Aku mau chest. Oh my god. Ada rumah dalam gua, mantap. Sini ada rumah, ada gua, ada rumah guys. Gila, tak takut dalam ni ke? Tak takut duduk dalam ni. Patutlah diorang ada emerald guys tu. Ada emerald lagi guys tu. Ada emerald. Okay. Ini tempat yang bagus kita nak buat rumah nanti. Wish. Okay. Biar dulu. Tak apa, ni village ni kita punya sekarang Village ni kita punya. So tak kisah. Tengok luar ada apa. Alamak. Okay. Hai pak. Atas ada lagi. Ada yang golem cuy. Alamak.
Let's go. Ya. Okay. Let's go. Ya. Yo. 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 Let's go. Dapat. Alright, so cantik juga bulan malam ni. Oh my god. Sabar lu guys. Jangan meletup. Ni rumah aku. Jangan meletup. Alah mulut lagu. Here we go. Aduh. Meletup pula kat sini. Tak apa guys. Alah, Pak sudah tidur Pak. Tidur sekali Pak. Okay guys, so kita tidur dulu kat rumah pakcik tua ni. Sebab rumah dia je yang paling bagus kat sini. Rumah dia yang paling gempak guys. Sebab dia paling atas kat dalam villager ni. Nampak? Uish. Gila, boleh nampak. Boleh tengok pemandangan macam ni je. Yalah, gelap atas ni. Agak-agak kau nak tolak aku jatuh. Siap aku tak jatuh guys. Tak apa, kalau aku jatuh aku dah tidur tadi. Alright, jom. Let's go. Plan kita buat rumah. Dapatkan beberapa stuff dulu. Ni kita dapatkan beberapa oak plank. Cherry blossom plank guys. Okay, let's go. Okay guys, aku rasa cukup lah guys 2 stack. And kita nak pergi letak dalam ni dulu. Simpan dulu. Jalan. Nampaknya dia tak ada jalan ke bawah guys. So nanti kita akan buat tangga. Mungkin tangga ke atas ni dia macam laluan lah. Dia laluan daripada bawah tu, macam daripada tingkat bawah ni ke atas ni, supaya dia boleh interact dengan semua ni guys. Okay. Nampak? Ni ada tingkat 2 guys. Ini boleh buat oh my god. Okay, aku dah fikir dah guys. Ni boleh buat macam lubang. Kita boleh buat storage room kat sini. Let's go. Alright, so kita start dari sini. Kita rapikan dulu.
Alright guys, so kita korek banyak batu guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, kantuk siap. Okay. 6 stack dan 5 batu yang lebih. Okay. Dah nak malam je. Okay. Ush. Lawa ke tadi? So yeah, thank you for watching and don't forget to like, subscribe and apa-apa lah guys. Okay, jangan tekan loceng. Jangan lupa tekan loceng juga. Bye bye.